Maritim Malaysia. Tak lah brother. Hari ni adalah hari kedua aku dekat Pangkor. Kan? Itu Joe. Kan? Nampak? Okay, hari kedua tapi belum cerah lagi sangat lah guys. Jadi aku buat slow je dulu. Pagi-pagi kita dah mancing guys. Fuh, dahsyat lah. Pagi-pagi dah turun Master Sense guys. Yang ini spinning punya, tapi aku tak pakai. Buat standby. Kan? Pagi-pagi kali ni Mimi ikut lah. Ini adalah spot pertama kita pada pagi ni. Dekat, dia orang panggil ni Pulau 2 tak tahulah apa benda lah. Tapi belakang Pangkor. Belakang Pangkor laut. Kat sini banyak ikan ni guys. Sini adalah spot GT tau. Tengoklah, kita try tengok kalau ada lah. Oleh kerana pot tadi semua tak ada ikan, jadi kita orang pun pergilah pusing satu tawaf. Tawaf geng, tawaf satu pulau ni. Kita orang pergi main kat belah belakang sebelah sana guys. Kita tengok apa hasil kat sana lah. Bawa apa nama tu? Udang ke kan? Mancing bosan. What? Tengah dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Saya tak sabar abang. What? Dah lah pedih perut. Saya puasa bang. Dah nanti efek kena kanser perut pula kan. Dah satu hal. Pergi nanti beli duit. Tak payah. Dekat spot kedua guys. Okay, ni spot kedua ni dia dekat tengah. Aku susah nak explain dekat kau, kat korang. Okay, tempat apa ni? Tapi ni merupakan tempat GT Talang. Untuk ikan-ikan game lah. Semalam pun naik Harun Tasik pun kat sini kak. Spot kedua pun tak ada ikan lah guys. Jadi kita orang terpaksa lah pergi kat tempat lain. Kan pusing lah satu pulau ni. Alhamdulillah strike. Spot ketiga kita pergi ni guys. Terus strike lah. Mantap lah. Tapi bukanlah ikan yang baik kan. Gerong belang ke dia baginya. Tapi bolehlah tahan. Besar saiznya guys. Wey! Gerong belang besar guys. Wuih. Mantap padu. Kita dapat satu strike guys. Walaupun ikan tu yalah gerong belang kan. Walaupun ikan tu keras, tapi kan dapat juga rasa strike tu kan. Saiz, weh, lebar tapak tangan tu. Lebar penampal lagi besar tau. Okey apa. Untuk hari kedua ni kita orang aku mancing half day je sampai pukul 12. So daripada pagi tadi kita orang keluar awal pagi sampai pukul 12 seekor je dapat. Ni kumpau lah, dah confirm lah. Tak ada cakap apa lah. Tapi 2 kali lah. Loko. Orang Perak kata loko. Loko 2 kali tadi. Besar tak? Tapi kalau loko memang besar. Selalunya lah. Selalu besar sabas. Kalau loko tu memang besar. Kalau strike tu besar tu je lah. Okay lah guys. Kita nak gerak dulu lah. Nak balik lah. Sebab hari ni half day je mancing. Okay. See you again. Bye-bye. Sorry lah guys, aku tak dapat nak sharekan hasil tangkapan aku untuk half day aku ni hari ni untuk hari kedua kan. Tapi InsyaAllah lah aku akan come back lah. Aku akan cari gorgon-gorgon dia juga yang dekat Pulau Pangkor ni. Okay, see you again guys.
next time. Dulu aku kosong, bawa harapan penuh. Langkah mula perlahan tapi hala tuju teguh. Nama tak dipandang, jiwa aku tak mengeluh. Tiap hari ku susun sampai masa aku tak lagi jatuh. Orang kata itu mustahil tapi aku buat sampai jadi. Kau nampak aku naik, tanam up struggle aku sendiri. Kena fitness gamers corner aku yang paling menipu. Padahal suara di belakang itu punya hati yang keliru. Dulu tak siapa kisah, sekarang naik ikut macam bayang. Orang belakang bising sebab tak mampu berdiri.